Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Sesuatu yang nyata pada sedang berlaku iaitu Islam sudah bertapak di Malaysia. Milah Abraham. Semalam saya buat satu video di TikTok dan YouTube tentang agenda 2027 di mana satu agama baru akan dipropagandakan, dikenalkan iaitu Islam, Milah Abraham yang telah berlaku, sedang berlaku dan 2027 mereka akan naik gear 5 untuk menyebarkan agama baru ini. Apa yang agak menakutkan ialah apabila komen-komen yang masuk di dalam TikTok dan FB saya itu amat menakutkan. Di mana ramai penyokong-penyokong Milah Abraham sebenarnya di sekeliling kita. Mereka menulis macam-macam di TikTok dan FB saya menyokong tentang penggabungan tiga agama ini, malah menyatakan dalam Quran ada sebut ayat tentang wahai Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim kerana itulah yang jalan yang sebenar. Jadi saya nak bagi tahu, memang dalam Quran ada cakap Nabi Muhammad disuruh ikut ajaran agama Ibrahim, tetapi masalahnya agama yang betul, agama Nabi Ibrahim yang betul, yang dibawa oleh Nabi Musa yang betul, Nabi Isa yang betul. Kitab-kitab Torah dan Bible telah diselewengkan. So kita nak ikut macam mana? Takkan nak ikut yang dah diselewengkan. So dia orang ni kadang-kadang tak faham sebenarnya. Realitinya ialah kedua agama Yahudi dan Kristian telah diselewengkan dan kitab-kitab mereka dibuat selepas wafatnya nabi-nabi tersebut, dicampur adukkan dengan pendapat, dengan tulisan para rabai, padri-padri dan ulama-ulama mereka yang menyesatkan umat-umat mereka. So kita yang betul-betul terjamin dan terjaga adalah Quran. So kita tidak boleh untuk mengikut semua itu, insya-Allah.